Ni benda pula ni. Dia gurindam dan syair. Pucuk paku di dalam paku, paku datang dari seberang. Carilah aku di dalam aku berselindung di dalam terang. Mati itu tiada sakak, setiap hari bertambah dekat. Umpama ikan terlekat di pukak, sekadar menanti tuangnya akak. Oh, bisa kan ni? Pantun yang pertama, orang nak cari Tuhan. Dia nak pergi cari Tuhan, dia mengembara pergi ke mana-mana. Nampak? Yang sebenarnya Tuhan kita tak payah mengembara. Di mana-mana saja adalah bukti tentang wujudnya Allah. Mana kalau kita nak pergi Mekah nak cari Tuhan, buang masa. Kita nak pergi di Madinah nak cari Tuhan, salah kita. Nampak? Ru'yatul kasrah lil wahdah. Semua yang Tuhan jadi ni adalah asar bekah daripada kejadian sifat kudrat dia. Allah jadikan langit yang begitu hebat. Kita tengok garik matahari nak turun, merah naik, menyengga-nyengga merah. Ada tak orang boleh lukis gitu? Tak boleh tau. Tak boleh lukis. Leonardo da Vinci, pelukis Mona Lisa yang terkenal, dia boleh lukis gitu? Tak boleh. Dia lukis keping yang gambar Mona Lisa, kita puja dah dia. Allah lukis garik beribu juta lukisan. Garik kemarin lain, garik ni lain, tahu tak? Garik esok lain. Apa tak puji Allah? Tu bukti wujud Allah. Terang sangat wujud Allah. Tengok langit yang begitu hebat. Bulan matahari, bulan jatuh, matahari turun, bulan naik. Matahari naik, bulan turun. Dah cing tak ada, bulan matahari. Jangan tengok saja. Ini adalah tanda wujudnya Allah. Jelas adanya Allah. Ini contoh dak kelak, dak sama dah, terang. Hak kedua ni pula nyawa kita lah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Datang ajal, marilah mati. Ajal bukan mati, ajal expired date, tempoh hidup. Bila habis tempoh hidup, datang kematian. Maka kita ni seperti ikan yang berenang di dalam laut. Siapa masa langgar buka. Siapa rasa langgar buka. Buka kat mana nak panggil buka apa pun. Buka dalam, buka tahap, buka kaya, buka tasi, buka pari. Bila langgar buka, mana? Ada apa? Akak. Akak. Makna kita ni pergilah bertebarang di muka bumi. Ni tak kena, ni tak kena, ni tak kena, ni tak kena. Siapa masa? Nampak? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, mengambil nyawa kamu dengan perintah Allah. Wakil iaitu malakul maut. Nampak? Siapa masa malakul maut ambil nyawa kita. Tunggu masa. Dah masa dia bila? Allahu a'lamu biwaqtihi. Allah lebih tahu bila waktu kita siapa masa. Dak siapa masa terjun bangunan 20 tekak patah kaki, dak mati. Betul tak? Siapa masa jatuh katil, mati bahan tanah. Keluar dalam surat khabar, jatuh katil, lelaki meninggal dunia. Tinggi mana katil? Tinggi ni. Seorang laki-laki di Oklahoma, kalau tak silap, di Amerika, 7 kali dipanah peti. Kena panah peti, kena tapal dia. Pala macam alien, bonggok kali. Tak mati 7 kali. Khapang. Nampak tak? Ibrah hidup kat iblis, kena ke dia 7 kali tak mati. Voltage pasal elektrik yang ada pada peti, kuat peti. Nampak? Kalau hak ni hak pelak kita ni 240 je. Kalau pergi elek siang 110, 120. Ini 240 tau. 240. Tapi hak nung 1000 volt, 1000 watt. 7 kali bahan atas kepala dak mati. Pasal tak siapa masa nak akak lagi. Tak pukat Tuhan tak bagi akak lagi, duk main lala bubu, ada 2 ikan. Dia gitu. Walaupun peti 7 kali dak mati. Tak bila mari gelak nak bang subuh, raba-raba pelak bahan kara, bahan tanah tu. 240 bok aje. Maklum. Tak. Molek-lek ada bahan saka bini. Faham lah tu, kalau tak faham bodoh benar.